Hai guys, kereta baru di belakang saya SUV baru yang belum dilancarkan lagi. So kita buat sneak preview Pada korang yang selalu dibuli, ditindas, diancam, inilah kereta yang korang nak beli supaya korang boleh tunjuk korang sado. Okey, jom kita tengok. Kita tengok bahagian luaran dulu. Kereta tengok baru dia kemaskan dia punya side step. Memang mengancam kereta body fui, kau tengok. Begitu sado sekali. Very very sado Dia macam kereta-kereta Amerika dah, saiz begitu besar sekali. So korang-korang yang badan kecil tu selalu yang nak beli kereta besar lah, sebab korang nak compensate sikit. Jangan main-main. Angka bukan nak ancam korang Angka tak tindas korang. Tapi ini memang kereta yang sangat besar. Tapi dia punya styling memang sangat-sangat mewah dan bulat. So tengok di tepi-tepi ni semua bulat. Dia ada chrome finishing. Very nice lah. Okey, dah teka tengok dia punya side step boleh buka sendiri Side step boleh buka sendiri. Okey, jom kita tengok bahagian luaran Ini muka dia. Tengok lampu begitu cantik sekali. Fuyu. LED vision datang dengan LED vision. Lampu begitu cantik dan menawan sekali. Di bahagian bawah dia pun ada lampu DRL. Macam fog lamp jugalah. Fog lamp dia juga dalam LED And then bumper bawah dia kau tengok. Bawah ada kemasan chrome. Begitu mewah sekali. So kereta ni dia punya ground clearance daripada bawah 240 lebih memang sangat-sangat bagus lah. So nanti Angka akan bagi spek kereta. Kita tengok bahagian luaran apa yang mata boleh nampak dulu. Bahagian ini dia ada satu kemasan chrome yang begitu besar dan logo dia. Kereta ni kereta apa? Ini ialah tank 500 Kita tak berapa lama dulu kita nampak tank 300. Ini ialah abang dia, tank 500. So nampak kereta dia begitu besar. Ini akan lawan kereta seperti Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado, Ford Everest, Toyota Fortuner, Land Rover. Tapi anda dapat kereta baru lah, tak payah beli kereta recon lah Harga dijangka di bawah 350,000. Kita tengok dia punya rim. Rim dia begitu cantik sekali dalam ala-ala rim seperti ala-ala Lexus. Datang dengan finishing satin chrome. So tayar Continental cross contact RX 265/50 R20. Kau tengok dia punya bawah tayar ni begitu kemas sekali. And tengok biasa kalau kereta SUV yang biasa, kau tengok yang Haval tu, dia punya jarak antara tayar dengan atas tak begitu, ruang dia daripada tayar ke bahagian atas fender tak begitu besar. Ini begitu besar supaya anda boleh pergi off-road, anda boleh mendaki gunung, tak boleh lah, bukit boleh lah. Dan dia datang dengan side step yang auto. Dia akan masuk ke dalam dia akan masuk ke dalam. And then di bahagian tepi dia punya yang ini kemasan satin chrome di keliling kereta. Di tepi pintu dia punya door handle ada kemasan chrome. So kita naik dia punya, tengok, ada panoramic roof sampai ke seat row kedua Yang ni kita ada 3 row. Boleh masuk yang ni besi boy. Dia punya roof rail besi. Boleh dengar? Roof rail besi dan mempunyai tingkap yang begitu besar lah. So dalam, kalau kita tengok profil tepi, dia memang ada profil Land Cruiser lah. Land Cruiser tapi nampak lebih mewah, lebih cantik. Dan tengok lampu di belakang dia memang datang dengan DNA tank. Lampu DNA tank. Di bawah bumper ada warna cat silver lah, warna perak. Okey, warna perak dan di bahagian atas ialah chrome. So kereta ni ialah HEV HEV. So combine power 348 PS, kuasa enjin dengan hybrid sekali motor, dan 648 Newton meter torque. Memang berkuasa lah, sangat-sangat berkuasa. Anda punya spare tayar di sini dan di belakang ada apa? Ada kamera lah. Dia punya spoiler
datang dengan third brake light integrated. Di bahagian atas ada apa? Shark fin antena shark fin. So di bahagian tepi ni kereta dia sebiji. Nampak dia punya rangka luaran sama dengan seperti kereta-kereta Land Cruiser. Memang cantik bahagian ni dia punya setting chrome. Okey, kita masuk ke dalam. Kita nak masuk ke dalam. Sebelum tu kita tengok tepi pintu. Ini material kulit boy, kulit kemasan kayu. Boleh nampak setting chrome, dan di bahagian dalam dalam setting chrome tu ada apa? Ada ambient lighting. Ini kulit yang begitu lembut Okey, hard plastik dia boleh tahan Boleh tahan, dan butang-butang dia semua dalam setting chrome. Door handle. Ada 12 Infinity speaker Speaker branded tahu. Jangan main-main. Infinity, dan di bawah ada ambient lighting. Boleh nampak tangan angka warna biru dah. Sebab ambient lighting dia di bahagian atas. So ada door seal. Dia punya electronic power seats. Ada lumbar support ke depan, ke belakang, dan ada sports pedal. Dan seat dia ventilated ada aircon, boy, sejuk. Ui, sedap. Okey, seat kereta mewah macam mana? Seat kereta mewah ada kemasan setting chrome, nampak? Tapi tak ada speaker lah. Tak ada speaker, jangan main-main. Okey, pemandangan kokpit anda begitu cantik sekali, begitu mewah sekali. Okey, untuk orang yang katik nak naik mesti panjat dengan dia punya side step. So lebih senang lah untuk akses kereta masuk kereta. Tengok di bahagian pintu pun dia ada kemasan setting chrome, menaikkan lagi taraf kereta yang ini. Okey, macam mana naik taraf? Macam mana kereta mewah? Dia punya handle biasa plastik je kan. Yang ini dia lembut sikit, dan dia ada kemasan satin chrome. Kau nampak? So mana boleh lawan kereta-kereta Jepun? Mana kalah tergolek, boy. Okey, dia punya steering memang dibalut dengan kulit yang sangat-sangat soft lah, sangat-sangat lembut, dan setting chrome lagi. Yang ini memang cantik, halus, dan ada pedal shifter, boy. Pedal shifter. Yang ini pun butang chrome di bawah, dan butang atas gloss black, dan boleh toggle dia punya apa ni. Yang ini untuk apa ni? Hello. Nanti untuk apa? Oh, yang ni untuk dia punya screen. Energy output, battery, boleh nampak battery, and then apa lagi? Dia punya tire pressure monitoring system, TPMS. Dia punya fuel, boosting, dan data-data lah. Okey, ini pula untuk hands free dan untuk voice control voice control. Ada jam macam kereta apa? Kereta mahal Kereta mahal ada jam analog tau. Okey, yang ini pun ada cantik. Dia punya finishing cantik. Yang ini pun cantik tau. Tengok dia punya finishing macam Bentley dah. Okey, skrin 14.6 inci. Yang ini 10 atau 12, lebih kurang macam tu. Ada heads up display lagi, nampak? Nampak di sana. Boleh nampak? Warna biru, kosong. Okey, dia ada heads up display. Maklumat di sana ialah speed dengan dia punya had laju. Had laju. Angka nak tunjukkan dia punya dashboard soft. Soft, sangat-sangat lembut. Memang mewah. Ini sudah boleh lawan ke taraf mana. Mercedes, BMW semua dah boleh lawan dah. Audi pun boleh lawan. Tengok sini pun ada kayu, tapi rasa-rasa macam plastik ni. Angka dah pandai dah. Dulu nampak kayu. Bukan, macam plastik. Tapi memang nampak mewah lah. Ada bintang lagi. Kau nak tackle City ke Saloma ke, kau tunjuklah bintang. Tak payah pergi jauh-jauh, tak payah pergi Ampang. Okey, dia punya ambient lighting di dalam kemasan setting chrome yang ini memang sangat istimewa. Tengok di bahagian ni lah. Bahagian ni lebih jelas, dan dia punya butang start stop di bawah. Butang start stop ada sedikit macam kristal tau. Kalau tak nampak, maaf lah, gelap. Dan tengok dia punya signal stop. Yang ini semua ada setting chrome tau, biji-biji setting chrome. So very very luxurious lah. Di bahagian tepi ni pun sama. Dia punya turun bukit, ESC, dan untuk meter, lampu di meter. So begitu besar, mewah, dan tengok dia punya rear view mirror frameless. Okey, siapa baru jumpa channel Angka, tekan like, share, subscribe. Jangan lupa support channel kita. Kita selalu bawa video yang pertama sekali paling awal. So untuk tempat letak cermin mata,
Dia punya kualiti lebih baik daripada kereta-kereta pick up kat Malaysia. Semua sekali. Daripada Hilux sampai ke yang paling teruk, JMC. Yang ini memang sangat cantik. Bawah ni pun ada ambient lighting. Nampak? Tengok tengok dengan perlahan. Nampak ambient lighting? Warna purple. Dia akan tukar warna. Warna merah. Bagus ni. Dan sebelum anda tekan lampu, dia dah ada satu outline outline lampu. So kita tahulah waktu malam tengah gelap, tekan kat sini. Dia punya sunroof buka. Yang ni sunroof ke? Kita test Dia punya panoramic roof sampai row kedua saja. Kereta ni ada 3 row dan di atas bumbung di belakang ada apa? Ada corong aircon. So try mungkin ada. Ada sunroof boy. Tengok. Jangan main-main. Boleh bawa Cik Saloma pergi ke Ampang tengok bintang. Boleh bagi kata-kata palsu, janji-janji palsu, harapan yang tidak akan ditunaikan. Macam ahli politik je. Jangan main-main. Okey, dia ada speaker ataupun mic. Mic untuk apa? Untuk teleconferencing. Sebelah sana pun ada. Dan bahagian ni dia bukan fabric. Dia fabric lah. Fabric disaluti tapi kalah sikit. Ini kalau dia letak macam microfiber, baru mewah sikit. Tapi cermin ada 2 lampu memang bagus untuk orang rumah lah. Tapi kalau orang rumah tak begitu cantik, jangan pasang 2 lampu, pasang 1 dah. Okey, kat bawah pun ada kapet, bagus, sangat mewah, lampu sangat-sangat terang dan mewah. Bila kita cakap mewah, kau tengok dia punya door handle. Door handle dia ada apa? Kemasan setting chrome, nampak? Nampak tak? Nampak Okey. Kat bawah ni ada apa lagi? Mewah boy. Okey, ada wireless charger dengan air cool lah, ataupun ventilation lah. Dia punya gear pun ala angkasa lepas lah. Di sini memang ada seat ventilation. Angka sedang duduk. Ada nampak warna biru. Ada aircon dekat punggung. Okey, kita tengok kamera pula. Kamera dia 540 boleh tembus Okey, 2D. Kau nak tengok sebelah mana? Sebelah kiri. Okey, kiri. Tengok boleh tembus. Tengok di bawah kereta bawah kereta 3D switch. Boleh apa ke? Tak boleh. Clear chassis itu jangan, nanti meletup kita. Intelligent parking. Kereta ni boleh parking sendiri. Walaupun dia besar tapi dia boleh parking sendiri. Ini ada reverse tracking tengok. Reverse tracking seperti kereta BMW 3 Series, di mana anda masuk ke satu lorong yang begitu sempit dan kecil sekali, anda tak tahu macam mana nak keluar reverse sebab dia satu jalan mati. So anda tekan reverse tracking, dia akan keluar mengikuti jajaran jalan anda masuk. So anda tak akan masuk longkang ataupun anda tak akan langgar siapa-siapa lah. So memang bagus reverse tracking Okey, tengok sebelah sana pintu memang cantik, ada ambient lighting. Seat dia memang ada BOSS switch dan dia punya center console. Yang ini leather yang begitu soft sekali lah. Okey, bagus. Ada satu layer, boleh ke depan ke belakang. Dalam boy, ada aircon lagi dan tempat letak cup holder lah. Ada cup holder. Maaf gelap sikit lah, buka lampu. Okey, ada cup holder. So memang sebuah kereta yang sangat besar, boleh letak banyak-banyak barang, banyak-banyak sampah. So itu je bahagian depan. Kita ke bahagian belakang Kita ke bahagian belakang. Okey, ini pintu belakang dia. Pintu belakang dia kita dapat sunshade sunshade. Kita nak tengok apakah kualiti sunshade dia. Boleh tahan, cantik, masuk seperti kereta Audi lah. Dan kemasan di belakang pun sama dengan di depan Ini semua soft, seperti kulit. And kulit seat dia napal leather sebelum Uncle lupa, kulit seat ialah napal leather. So memang sangat mewah lah. Ini semua sangat-sangat soft dia punya. Kat sini pun ada ambient lighting ke? Tak ada. Kat depan je, belakang tak ada ambient lighting. Okey, ada chairman punya handle dan ada kemasan setting chrome, nampak? Inilah kita mewah. Okey, nak tengok macam mana nak masuk ke row kedua. Macam ni bang, macam mana ni? Aku satu tangan Satu tangan saja saya ada. Macam ni. Macam ni boleh turunkan seat dia. Kalau kita turunkan row kedua, row ketiga agak
agak rata lah, agak rata. Tapi dia bukan flat ke bawah sekali Dia agak rata saja. So kau boleh beli barang dekat IKEA lagi. Oh sorry, salah tangan. Salah adjust. Okey, boleh. Okey, so dia ada 2 incline ataupun 2 recline. So masuk ke dalam, aduh. Dan kita tengok dia punya corong aircon. Kat belakang boleh adjust juga, ada auto mode dan lain-lain. Very nice di bahagian ini. Inilah kelas. And then ada macam kemasan kayu dan juga setting chrome. And ada corong aircon di bahagian sini. Memang macam bus express balik kampung. Ada aircon kat sini, ada aircon dekat atas. Apa lagi kau nak? 350,000. Kita buka. Hui, cup holder canggih-manggih boy. Okey, kita naik. Dia punya armrest memang bagus, agak tinggi lah. Sesuai untuk uncle orang tinggi lah. So kita buka, very nice. Pemandangan kokpit anda kalau anda duduk di belakang. Ini pemandangan kokpit anda. Tengok begitu mewah dan begitu cantik dan begitu selesa sekali. Dia punya panoramic roof sampai ke row kedua di sini di sini. So dapat sunshade, anda dapat privacy anda, boleh buat jahat. Dan dia punya handle, oh my god, handle ada juga kemasan setting chrome, nampak. So untuk harga 350,000 memang sudah cukup lah. Sudah cukup mewah. Baloi. Ada airbag A, B, C bila airbag. And then duduk Okey. Uncle duduk, uncle tunjuk uncle punya depan jelas si uncle. Ini satu genggaman dan kalau kepala ada 4 jari lah. Dia ada sunroof tau. Dia ada panoramic roof tau. So memang sangat-sangat besar dan sangat-sangat selesa. Boleh duduk pergi Penang, tak ada hal lah. Okay, let's go Penang boy. Okay, kita tengah menunggu dia punya trip plate balik untuk kita buat test drive So sementara itu kita buat walk around dulu. Dan last kita nak tengok apakah ruangan row ketiga lah. Sekejap malas nak masuk. Okay, so abang dah masuk row ketiga. So kita tengok apakah keluasan dia. Okay, dia menggunakan switch untuk menaikkan seat di row ketiga. Tengok. Oi, cantik boy. Memang mengancam, senang, teknologi mudah. Okay, so abang duduk macam ni. Kaki dia terjongkit sedikit dan kalau tengok dia punya ruangan kaki ngam-ngam lah. Tapi yang ini boleh recline, kita tak recline So memang orang dewasa kepala sampai mana? Sampai bumbung lah. Satu jari boleh lah abang kata. Okay, thank you very much. So abang dah buat demo. Orang dewasa lagi ekor lah. Ya, pasal sama. Oh, 175 cm abang, tinggi abang 175. So boleh masuk. Orang 175 boleh masuk di row ketiga, so dikirakan bagus lah. Tapi dia punya headroom sangat-sangat limited. Okey, ini warna putih Kenapa kita review warna hitam, sekarang separuh jalan dah warna putih sebab nak demo lah. Nak abang buat demo masuk tempat row ketiga. So tengok di belakang, dia datang dengan pintu peti sejuk, dinamakan refrigerator door, seperti Land Cruiser Prado Land Cruiser Prado terkenal lah untuk pintu yang macam ni. So di bawah, di belakang boleh letak sikit barang. Okay. Dan keluasan yang ini dengan seat dinaikkan, keluasan tempat letak barang yang ini, apakah keluasan dia? 79 liter saja. 79 liter. Tapi kalau kita turunkan dia punya seat yang ini, kita tengok, kita rebahkan. Bila kita rebahkan seat dia ke bawah, okey, kedua-dua seat ke bawah, anda dapat 700 liter lebih sedikit. And then kita nak tengok apakah yang ada kat belakang ni, row ketiga. Boleh letak barang dan kita ada apa? Ada yang ini apa? Oh, dekat belakang dah boleh tekan switch yang itu. So untuk menurunkan seat lah. Tak ada USB, saya tak nampak USB. Memang tak nampak. Mungkin di bahagian depan, uncle check dia punya USB ada ke tak. So ini dia punya rupa boot belakang uncle tutup. So
So dia datang dengan refrigerator door peti sejuk, pintu peti sejuk. Angka nak tengok dia ada USB tak? Tengok dia punya, yang ini akan keluar bila kita buka pintu. So angka nak tengok ada ke USB, port USB. Yang ini port ke? Bukan, tak ada. Ada speaker lagi 12 speaker, ada satu kat sini. And then dekat row ke belakang dia ada aircon vent, corong aircon di bahagian tengah. Ngam-ngam atas kepala, macam bus express lah. Bus express, balik kampung. Okey. So, dah. Di belakang tak ada USB soket. Ada nyamuk. Tak ada soket USB, tapi di sini ada ke tak? Ada. USB A, USB C, nampak? USB A, USB C dan satu soket. Okay, so di bahagian tengah ada, di bahagian belakang tak ada lah. Kualiti kereta kita tutup pintu. Angka bagi tahu. So kalau anda naik Range Rover, tengok dia punya yang ini akan masuk ke dalam. Sekali kita buka buka, dia akan keluar, nampak? Bagus ni. So kualiti dia macam kereta macam mana? Kalau Toyota Fortuner kalah pada yang ini, sebab yang ini dia punya pintu lebih rapat, lebih kedap bunyi, dan boleh nampak dia punya yang ini ada sonar di sekeliling bumper. 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji. Dia ada 6 biji sonar. Dan di sebelah sini ada apa? Okey, sebelah sini ada tempat tak minyak RON 92 minimum RON 92. Dan di sebelah sana, sebab yang ini bukan PHEV, yang ini HEV saja. So angka akan terangkan macam mana dia punya engine akan jalan dan lain-lain di video yang akan datang. Tapi untuk video yang ini membadai sudah kita tengok, kita survey kereta saja. So memang sebiji. Kalau kita tengok warna putih, mungkin anda akan salah pandang, yang ini Land Cruiser baru ke? Bukan. Ini bukan Ninja King baru, tapi ini ialah Tank 500 yang baru, yang bakal sampai di pinggir dan sempadan Malaysia. So tengok dalam warna putih, ini ialah rupa dia. Begitu cantik, begitu besar, begitu megah, begitu sadu sekali. So kereta-kereta recon pun akan terancam lah, sebab kenapa beli kereta recon bila kau boleh beli kereta baru? Dapat waranti, betul tak? So tengok warna putih. Bila bumper dikenakan dengan setting chrome, begitu mewah sekali. So very nice, very nice. Last kau nak tengok engine tu. Okey, angka buka engine Angka dapat cari 2-3 barang dalam kereta ni Yang pertama yang ini. Kau tengok kotak besar, boleh masuk smart tag, boleh masuk apa-apa barang, kad access ke apa. Di bawah boleh nampak? Tadi gelap. Di bawah ada satu USB A, satu USB C, kau boleh charge, dan ada satu power socket di belakang. Kau boleh charge handphone, letak barang kat sini. Dia pun ada wireless charger, betul tak? Wireless charger di bahagian atas. Nampak ventilation wireless charger di bahagian atas ada ventilation. Angka rasa di sebelah sana pun mungkin ada jugalah. Okey, so nanti dalam review test drive kita check sebelah sana ada tak. So kita nak tengok dia punya engine bay. Okey, memang sangat ringan, sangat senang untuk dibuka. Tolak je, dia dah ada dia punya gas strap di bahagian tepi. So ini rupa engine dia, begitu kemas sekali. Begitu kemas dan begitu cantik sekali. So modul PHEV dia. Okey. Nampak. So begitu kemas dan dia ada insulasi dan bahagian-bahagian ni lebih baik sedikit daripada kereta-kereta yang lain di mana dia tutup sampai habis. Matilah si mekanik kalau nak buka, nak tukar bateri, semua kena buka skru plastik yang ini So yang ini dia open sedikit lebih baik, sebab yang ini kereta apa? Kereta off-road, kereta masuk hutan, manjat bukit. So memang sangat-sangat rugged lah. Okey. So ini rupa kereta warna putih So Tank 500. Kita berada di GWM Jalan Ipoh Kau nak tengok kereta dah sampai. Belum launching tapi kereta sudah sampai Kereta datang dengan 540 kamera dan lain-lain. Kereta ni off-road ready lah.
So jangan lupa tonton video test drive kita, macam mana rasa kereta ni on the road. Jumpa lagi. Bye bye.